Digital camera murah gila dekat beg kuning bawah tu. Boleh record video, kamera juga 16 digital zoom. Boleh jadi PC kamera juga. Korang boleh connect dengan PC korang. Ada autofocus. Sony kamera dia nipis gila. Dia ada tempat untuk letak tripod macam ni. Ini slot untuk dia punya bateri. Dan dia ada bagi sekali dengan dia punya memory card. Dia punya smooth tu memang cantik. Ini untuk mode video, mode slow, mode looping, lapse dan juga timer. Dia ada burst, auto dan foto. Ni untuk cas kamera ni dan juga boleh sambung dekat PC guna slot yang sama. 4K, ada flash dan ni dia punya lens 64 megapiksel. Contoh kalau korang nak pegang dekat tangan, korang boleh lock macam tu, dia takkan jatuh. Memang nice. Untuk dia punya quality screen memang sangat-sangat nice. Speaker dia dekat sini. Tengok cantik lah gambar dia. Clear gambar dia. Ni korang boleh zoom tau. Pixel dia kan tinggi. So korang boleh zoom detail macam tu. Nampak? Ini contoh gambar portrait. Contoh lah kalau kau nak buat video TikTok kan. Nak rakam video, nak buat gambar portrait pun boleh. Quality dia quiet nice. Ini landscape nya. And then dia boleh zoom. Korang tengok betapa detailnya kalau dia zoom. Cantik. Dalam set dia korang akan dapat kamera, USB cable ni untuk cas dan juga OTG, boleh sambung dengan PC, user guide manual, pushback dan dia punya kotak. Dalam kotak dia korang jangan risau untuk protect kamera, dia ada bagi span ni sekali. Memang kau dapat full set ni dekat beg kuning bawah tu. Nipis gila, sangat-sangat function dan murah.